Terima kasih kepada Khairul Aming. Dah 800 kali kita orang battle tak dapat, akhirnya dia jemput pakai fast track lah. So kita datang kat sini nak makan masakan Melayu. Ni cawangan dia, Warung Din. Sebelum kehujanan Rembayung kan, tak ramai orang tahu bahawa ada masakan Melayu boleh kita makan dalam keadaan yang selesa, ada aircon apa semua. Dulu kan nak makan masakan Melayu tapi longkang, ada lalat apa semua. Banyak je tempat fine cuisine. Ni salah satu dia. Sebenarnya bukan saya yang nak makan makanan Melayu. Saya kan lahir Australia. Jadi saya kurang sikit lah. Tapi budak-budak dia, nampak budak-budak mekanikal ni, dia orang selera besar. Biasanya kita makan bila ada occasion lah. Tahun lepas sebab Rice Man, salah seorang bukan Melayu kita, sama belajar. So tahun ni sebab Baman dia nak masuk Muay Thai, so kita raikan lah. Yang kau order banyak-banyak ni kenapa? Okey, dekat sikit kita tunjuk ni. So ini set-set dia lah. Ni set asam pedas. Dia datang ikan siakap dengan ikan pilihan lain, dengan nasi. Dia juga ada ni daging dendeng datang dengan nasi. Ni ikan pais datang dengan nasi. Because dia tak ada nasi campur, dia jenis hidang-hidang macam ni lah. So ini yang single-single dia. Ni ada soto, yang ni makanan petang, roti jala, ada lontong. Yang ni best seller katanya tadi. Kita pun tak tahu kenapa kita order. Best seller dekat sini cucuk udang. Yang ini bendi telur masin. Jajan lagi kita ada lempeng dengan ikan bilis. Yang ini terung goreng balado, nasi lemak ayam berempah, ayam fukok keong, kampiong, nasi kerabu. Sebenarnya saya tengok yang tu je tadi saya order, tapi oh la ilaha illallah, ada lagi. Ni cendol, dan juga makanan yang dikenali di Kelantan. Okey, dalam bahasa Inggeris dia panggil jam and jam. Siapa tahu nama Melayu dia tolong. So marilah kita menjamu sendiri. Cepat makan. Makan. Terima kasih kepada Warung Din kerana menyediakan masakan Melayu asli di keempat-empat cawangan dia ke atas ni. Jadi dia buka pukul 7 pagi sampai 11 malam. Ni yang banyak-banyak kami order ni. Kalau anda nak pilih 1-2 menu saja, tiru macam kami ni. Yang ni ayam lingua eng ni dan juga daging dendeng. Memang padu. Kalau nak jumpa geng-geng mekanika, kita orang memang selalu lepak kat sini. Dia orang kata, bang, kita makan kat sini je lah bang hari-hari. Masuk betul lah banyak pas sekarang.